Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel turbo.com. Okey, so pada kali ni Abang Turbo ada kereta Alza Alza Songkok. Owner panggil kereta ni adalah Alza Songkok. So apa yang kita dah buat, seperti yang video yang pertama tu, video yang kita dyno. Dan pada kali ni Abang Turbo nak test lah atas jalan macam mana. Yang pertama sekali, kereta ni memang exhauster dia lembut. Okey, exhauster dia lembut lah. Yang tu yang memang asas standard. Tapi untuk power, sebab kita bawa on turbo, jadi dia lebih kepada power. So sebelum ni power tak ada, power kurang, rupanya intercooler ada bocor, boost masuk pun tak penuh. Okey, so Abang Turbo dah tukar BM14 ni. Ni dia punya power. Tengok bunyi. Blow off lama dia pun dah kong. Blow off lama dia pun dah bocor. Jadi bila pakai benda-benda yang second hand bocor, memang tidak berbaloi lah. Akan mendatangkan masalah. So yang ni bila kita tengok, Abang Turbo tekan sikit je kau. Tekan suku je. Tapi power dia pergi je, tekan-tekan mengandung. Nampak? Paling suka apabila kita enjoy. Sebab kereta-kereta gini bukan kita nak bawa lomba. Kita cuma nak bawa kereta ni, nak bagi rasa ringan. Ringan apabila kita nak naik bukit, kita nak potong lori. Lomba bukannya nak lomba sangat pun. Lomba tu kita pergi masuk litar Sepang je, ataupun mana-mana litar yang lomba tu. Tapi poin utama dengan CC 1.5 dengan body Alza memang tak ada power. Tapi bila kita dah teburkan dia, nampak lah ni. Memang sedap lah cerita dia. Memang sedap. Kita nak enjoy. Kita nak bawa, enjoy. Okay, enjoy. Lepas tu luncur, comel matahari. Nampak tu. Nampak tu kan. Tu dia, kita ada boost meter kat sini. Tak pasang lagi. Kita test dulu. Kita pakai boost meter dekat masa tuning. Abang tu pakai boost meter dekat dyno. So dah pakai, kena pasang lah untuk kita nak monitor. Okay, dah hijau dah. Jom. Okay, so far bila kita jalan biasa ni, kita jalan dalam town ni sedap. Tekan sikit pun dah dengan exhaust senyap apa semua. Yes, memang padu. Memang tekan tu terus ada power. Tak perlu tunggu pun. Memang sedap lah. Jadi itulah yang kita nak sebenarnya. Dan Abang Turbo duduk bersembang dengan owner pun. Owner dia nak exhaust senyap, lepas tu idling tak mati-mati. Enjoy. Dia enjoy the power tu. Sebab dia kata dia tak nak lah power-power laju-laju sangat. Dia nak bawa sedap-sedap jalan je. Jadi inilah setup yang sangat sesuai bagi orang yang dah berkeluarga, yang ada family. Itu yang kita nak. Okay, sebab kereta-kereta macam ni, mini MPV ni, dia sesuai dia untuk kita tekan tu, dia power on demand. Kita nak ada power, bila kita tekan tu terus ada power. Itu yang membuatkan kita enjoy. Tapi kalau kita tekan on demand, dia tak ada power, kita tak best, kita tak syok nak bawa dia. Kita tak best nak bawa dia. Itu yang Abang Turbo tekankan kereta-kereta macam ni. Lepas tu airtrack turbo pun sama. Apabila pakai TD05 pun tak best. Walaupun dia power gear 1, gear 2, tapi bila naik bukit tak best. Dia lag. Kita kena RPM tinggi baru boost masuk. Macam nak berlomba. Itu yang jadi bila orang dah tua ni, bila dah makin berusia, dia tak sukalah macam tu. Dia nak macam ni lah setup dia. Okay, so yang tu daripada Abang Turbo. So yang
kereta ni bila dah result macam ni, Abang Tebu sendirilah bila kita bawa kita happy. Bila kita happy, maksudnya kita rasa macam kita buat kereta sendiri, ada kepuasan. Abang Tebu puas buat kereta ni. Walaupun dalam video yang lepas tu intercooler lah, blow off lah, piping bocor lah, macam-macam dugaan. Abang Tebu dyno kereta ni dekat 2 hari tau. Maksudnya bukannya 24 jam all the way, tapi dia tengah nak cari masalah punca dia tu. Sebab datangnya barang second hand, bila tak ada power apa semua, kita pun pelik lah kan. Abang Tebu pelik, kenapa tak ada yang power macam yang Abang Tebu nak. Masa pemula tu 110 je, tak logik lah. Biasa 0.5 bar 110 tak logik. Jadi bila kita dah dyno apa semua, cari, dah jumpa penyakit, dapatlah 142 dengan tok 206. Tu baru betul, baru ngam. Okay. So siapa-siapa lagi yang ada masalah, masih lagi nak berjuang untuk Abang Tebu, carilah pomen yang sesuai. Kalau tak cari Abang Tebu pun cari pomen yang okey, yang boleh selesaikan masalah tu. Okey. So tu saja daripada Abang Tebu pada kali ni. Abang Tebu tak katalah Abang Tebu yang terbaik, yang pandai. Korang nilailah sendiri. Okey. So tu saja daripada Abang Tebu pada kali ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu.